Made to dominate. Ana duse urinen. Untuk simpan. Okey. Ana duse urinen. Jadi Urinen apa? Tak payah. Oh tak payah. Ni macam lepas ni. kau pegang ni. Tak nak. Aku dah. Untuk apa cantik? Ha? Cantik. Cantik kau. dah. Bukan cat. Ana made to dominate. Urinen apa? Ana duse. Beda. Yang tu. Okey, 3 4. Okey, Aizam. Urinen apa? Okey. Siapa dah start? Dah. Okay, mungkin boleh share sikit lah macam mana pengalaman pergi Korea apa semua, dah balik, apa yang korang dapat belajar kat sana semua. Mungkin boleh share sikit. Okey. Way to. Hana do sit made to dominate. Made to dominate dulu. Okey, salah okey. Okey. Hana do sit made to dominate. Urinen alpha. Kepada soalan Okay, so pengalaman kata dah pergi Korea kan. So pengalaman tu mungkin tak boleh kongsi secara detail, tapi apa yang mungkin you guys boleh kongsi kepada umum. okey. Sepanjang kita orang kat Korea, sepanjang kita orang dah orang kata banyak kelas lah yang kita orang pergi. Kita orang ada dance class and then ada vocal class juga. So mungkin dekat sana kita orang improve day by day. Kita orang improve dari segi tarian dan juga mungkin suara juga. So nak bagi tahu detail apa yang kita orang buat kat sana tu tak boleh, sebab ada TV show yang kita orang akan release nanti. So apa-apa semua pertanyaan korang kena tunggu Alpha Dreams Unlock Soul Chapter nanti. Okay, so apa yang saya boleh cakap, it was best experience yang kita orang dapat, sebab kita orang improve banyak benda yang kita improve, dan cuaca sana cuaca dekat sana pun best, and then kita orang Cuaca pun improve. Cuaca pun improve juga. Cuaca pun improve. Okay, dan kita orang have fun lah kat sana. So far best lah kat Korea. Yeah. Tapi kalau bercakap mengenai latihan kan, perbezaan antara Malaysia dan juga berlatih di Korea tu bagaimana? Dia punya intens tu. Jadi pada saya intensi tu mungkin pertama kali dari segi communication, kerana kita tak sama bahasa kan. Jadi kalau kita nak tahu dia marah tak marah, macam nak kena tengok tutup muka dia. Tapi kadang-kadang dia punya marah tu dari segi tonasi yang sangat rendah. So when our teacher is quite upset ke atau macam so fokus, dia akan pakai macam like, can you all focus? So takut lah tu kan. Tapi dari segi betul. So and also dari segi training, saya rasa choreographers in Korea sangat detail. I'm not saying saya tak detail, cuma di situ the choreography agak lagi banyak variasi dan juga much more detailed in a sense of action atau the hits. Kalau tangan awak tak sepatutnya di pinggang, waist, pinggang, don't put it there lah. So everybody need to be the same, similar. Tak ada macam ada yang style sendiri, individual looks kan, kena as betul synchronization. Kalau kita tengok Alpha adalah artis yang orang kata ialah dapat peluang itu untuk mendapat latihan intensif dekat Korea kan, berbanding dengan artis lain. So apabila mendapat peluang itu, macam mana? Kalau boleh kongsikan, peluang itu diberikan kepada korang sebagai satu ganjaran selepas menyertai Big Stage Alpha itu. For us is like kita dapat peluang ni, kita akan buat yang terbaik, of course, sebab peluang ni pun bukan datang selalu kan. So and then this the things that kita minta juga untuk pergi ke Korea, and then of course kita nak belajar sebanyak yang kita boleh di Korea. I mean dari tarian all the way to nyanyi, and also all the way to like appearance, banyak lagi lah sebenarnya. So I think benda ni it really helps us a lot, especially Alpha sebagai in boy group. Yeah, this is the thing that I think we want to how to say it, I wouldn't macam because it's once in lifetime experience, so we are all very happy with it. Araf, kalau kita cakap mengenai latihan kan, so macam puas tak 3 minggu dapat latihan intensif tu? Ke you rasa macam kalau boleh nak lama lagi sebenarnya? Kalau tanya saya, alhamdulillah 3 minggu tu sebenarnya agak pack untuk kami, tetapi pack dan juga agak kurang untuk kami juga, sebab masa kita orang juga agak padat time tu. Jadi mungkin ada soalan-soalan yang tak sempat ditanyakan, ada bahagian-bahagian yang tak sempat ditunjukkan. Jadi setakat ini 3 minggu tu amat memadai untuk kami, sebab walaupun 3 minggu kami pun dah dapat improve benda yang banyak, dan kami pun dapat kutip ilmu yang diberikan secara alami, dan juga alhamdulillah
kami bersyukur dengan 3 minggu yang kami dapat. Dan kita tengok orang pun ada buat perform kan dekat on the street tu kan. Macam mana reaksi-reaksi orang-orang dekat sana bila melihat Alpha? Saya rasa tu di hari-hari terakhir kita lah, waktu kita ada dekat Korea, kita nak rasai sendiri pengalaman macam mana bernyanyi di negara orang yang memang apa ni, peminatnya dan penontonnya tu bukan daripada kalangan Malaysia. Jadi bila ada pelajar-pelajar, student daripada Malaysia yang ada, bukan Malaysia je, ada Singapore, also Brunei yang recognize kita. So dekat situ juga kita dapat mempromosikan Alpha dekat penonton-penonton Korea yang ada dekat Hongdae tu. So saya rasa satu pengalaman yang antara pengalaman yang bermakna bersama dengan Alpha, sebab tak pernah lagi kita nyanyi dalam Negative One. Negatif one apa tu? Volume ke? Temperature. So sangat sejuk dan experience yang sangat best lah. Bila orang yang tak tahu kita, tak kenal kita, especially daripada bangsa lain, bila tengok macam siapa ni, so benda tu yang buat diorang bagi tahu kawan-kawan diorang nanti, insyaAllah. Okay Alpha, so sekarang you dah makin popular, so peminat pun dah ramai. Tak terlari daripada peminat yang obses, betul? Because kita tengok kat TikTok ramai yang bergaduh juga sebab korang. So mungkin boleh komen sikit. Alhamdulillah semenjak kita orang didebutkan menjadi group, alhamdulillah kita orang dah receive a lot of supporters, especially daripada Alpha kita orang. So kita orang rasa amat bersyukur lah benda tu, sebab macam saya pernah cakap sebelum ni, without diorang ni siapalah Alpha, sebab diorang ni lah yang menaikkan nama Alpha. Diorang lah yang banyak post kita orang dekat TikTok semua and social media. So benda tu bagus jugalah untuk kita orang yang baru je menampak dekat industri. And then kalau nak katakan macam apa, ada yang benda-benda tu mungkin benda-benda yang kita tak boleh nak elakkan juga, sebab benda tu ialah kadang memang daripada nature supporters, ada yang minat dengan secara apa dia kata yang Dikenalkan Yang tak normal sepatutnya lah, yang normal, dan juga ada yang mungkin terlebih minat lah macam tu. Tapi for us, kita orang just appreciate je lah apa je yang diorang dah buat untuk kita orang semua ni. And then kita orang dapat sambutan yang hebat daripada diorang tu pun kira dah sebagi kita orang salah satu hadiah untuk kita orang, you know, to move on and buat lebih banyak lagi. Boleh tak share kalau macam paling teruk ataupun obses peminat yang korang pernah tengok, nampak? Ada tak? Okay, dia tak adalah, dia setakat ni alhamdulillah semuanya tak adalah terlalu tak boleh dikawal, tak ada yang berlebihan. Dia mungkin paling-paling dia macam just macam kerja kita macam tu je lah, tak ada yang lebih-lebih. Semua macam masing-masing faham yang kita ada urusan lepas tu. So semua kalau kita cakap baik-baik je, mesti diorang akan dengar je. So Tak itu ada. je setakat ni. Tunggu depan rumah ke ikut? Oh belum lagi. Oh tapi jiran minat kita ada. Oh ya. Okay, Hafiz kan tinggal sebelah saya. Kerja. Okay, salam jiran tu. Salah. Mungkin siapa yang boleh jawab lah kan. Dalam ada yang bangga korang pergi ke Korea tu, ada juga ada yang macam yang suara-suara kata dia ni nak, diorang ni nak belajar Korea lah, muka Melayu tapi nak Baju Korea. mungkin apa yang boleh cakap? Saya jawab. Alhamdulillah, sebab rezeki yang diberikan kepada kami ni mungkin tak semua dapat, peluang seperti Alpha dapat ke Korea. Dan kami juga tidak menafikan bahawa di mana ada peminat yang menyokong kami, dan mesti juga ada yang akan tidak meminati juga. Kami faham, jangan risau. Dan juga kepada orang dan juga kepada orang yang selalu cakap kita orang yang acak-acak Korea tu, kita orang bukan acak-acak Korea, tapi kita orang akan sedaya upaya untuk menonjolkan bagaimana kami untuk membawakan M-pop group boy group ke sini. Thank you.